Jom ikut I ke Bangkok 2 hari 1 malam. Sementara tunggu flight, kita touch up dulu. This is my lunch. Cantiknya view. Okay, dah sampai. Lepas touchdown, kita terus pergi ke hotel. This is my room for one night. Hotel ni betul-betul depan Lotus dan juga sebelah 7E. Habislah duit I. Lepas maghrib macam tu, kita orang pergi Lotus. Kat sini banyak jajan best-best, murah-murah. Lepas tu ada yang promo, buy one free one. Tapi rasa macam nak borong semua. Lepas Lotus, I pergi 7E seorang-seorang. Kat Malaysia pun I tak pernah jalan seorang. Kat sini terpaksa jalan seorang. Okay, kat 7E macam biasalah, barang best-best, comel-comel. Tapi I tak boleh nak beli banyak. Malam ni I dinner roti burger dengan roti hot dog ni. Okey lah, kenyang. Sekarang I fikir macam mana nak sumbat semuanya dalam backpack I. I tak tahulah kenapa I tak bawa luggage. Padahal I dapat 20 kg free. Okay, so kena sumbat-sumbat semuanya. Okay, good morning. Next day, lepas dah breakfast semua, kita pun check out. Tengok bag I berat, okay. Lepas check out, kita orang makan dekat satu restoran ni. Banyak gila lauk, sedap semuanya. Kecuali kangkung tu. Kangkung tu I tak tahu kenapa. Okay, next kita pergi ke tempat event. Event ni sekejap je, dalam pukul 2 sampai 4.30 macam tu. Dan terus ke airport. So, sementara tunggu flight, kita orang lepak cafe dulu. Itu je. Good night.